Jin makan asap. Kalau kita pasang obat nyamuk dalam rumah kita, jin makan obat nyamuk lah asap dia. Tolong terangkan. Risau lah saya duduk seorang-seorang pasang obat nyamuk. Dah tu kata nakal juga soalan ni. Memang nakal orang Subang Jaya ni boleh lah kadang-kadang. Kadang-kadang dia kata kita sengaja buat nakal. Tengok soalan jahat tau. Kenapa? Aku nak baca pun nak suka. Jadi dia dengar ustaz ngajar jin makan asap. Dalam hadis pun ada sebut. Tak? Lalu dia mari rasa takut. Sebab dia duduk seorang. Dia pasang obat nyamuk. Takut jin mari makan asap. Nampak? Jawabnya kalau kata boleh jadi. Bukan kata asap saja. Kalau mu pasang obat nyamuk, jin ni makan asap. Boleh jadi jawapannya. Jin juga makan asap obat nyamuk. Boleh jadi. Faham lagi? Jadi dah mu takut benda. Yang kita takutnya, kalau kita pasang obat nyamuk, jin makan asap obat nyamuk dan makan yang tukar pasang. Tu baru kita takut. Faham tak? Ni makan asap biar dimakan lah. Dah makanan je. Nak? Betul tak? Dah akan tukar pasang. Jin ni sebenarnya saudara kita. Nah, dia juga taklif syarak. Ada masuk syurga, ada masuk neraka. Wajib beriman, wajib bersyariat, wajib sujud pada Allah. Jangan main. Nah, cuma tidak ada nabi di kalangan jin. Nabi kalangan manusia. Lepas tu lebih manusia daripada puak jin, kerana puak manusia menjadi nabi kepada puak jin. Dalam surah jin, mari puak-puak jin mari bertanya dengan manusia. Nak hukum-hukum agama. Kalau takutlah. Lepas tu kadang-kadang kita semayang, ada macam orang ikut di belakang. Kalau kita semayang seorang-seorang. Kadang-kadang kita tidur dalam masjid. Kita tidur betul-betul tengah ni, ada orang alih sekarang. Jin alih. Ni banyak berlaku. Jangan takut. Sebab nak tidur, jangan tidur letang jalan. Jin lalu daripada depan, belakang nak pergi ke depan masjid. Dia nak semayang kat mihrab. Kita tidur situ, dia alih. Tak? Dah takut Takut apa kalau jin dalam masjid? Yang mari masjidnya orang baik ke orang jahat? Orang baik. Jin baik. Dah mana dia akak aku? Dah mau tidur tengah jalan? Tak? Jin yang nano, jin lara tak mari masjid. Duk main buang musim. Tak? Tu jin lara tu. Duk karaoke masa ni, jin lara. Jadi kalau kita semayang seorang-seorang, kata Syekh Ibn Hajar, lalu adalah Allah tunjukkan kepada kita jin ikut di belakang. Boleh tak kita niat sebagai imam? Soalan. Apa tanya ulama? Faham? Ulama jawab lagi. Kita semayang, bayang. Kita rokok, dia rokok. Kita sujud. Jin Islam. Pasal jin api dah semayang, kat tokong dulu. Faham tak? Bila kita semayang di belakang, jin Islam. Bila jin Islam, saudara tak? Saudara mara kita. Jadi boleh tak niat imam? Ulama jawab boleh. Ada masalah. Tengah-tengah sembahyang tadi tak niat imam, dah ramai ikut belakang imam. Jangan mulut dalam hati. Jangan lari. Tak? Lagi ke pun tengah malam nak balik Johor apa semua, siapa di RNA Pagoh tu, pukul 2:30 pagi malam Jumaat. Kita bayar Allahu Akbar, dapat bayar tunduk. Ya Allah, nampak? Mu lari tau. Lari. Berat, pakai serempak lari kau. Jadi untuk keselamatan kadang-kadang takut benda yang mudaratkan nyawa kita, boleh kita berpaling. Ingat kalau kita tengah semayang ada orang bergerak di belakang, boleh berpaling. Kadang-kadang perokok nak bunuh, nak apa dan sebagainya. Kadang-kadang orang ikut. Sebab kalau jin kita paling, dia tak akan nampak. Bila kita paling ke depan, kita tunduk, dia akan nampak macam dia tunduk. Tu jin Islam.